Okay, dah sampai ke tempat-tempat yang haram ni. Ini sebenarnya tempat pembuangan bahan sisa-sisa projek dengan segala batu, apa tu, semen habis longgok sini. Tempat ni sebenarnya sesuai untuk camping, tapi tidak diiktiraf sebagai tempat camping yang selamat lagi. Ini cuba nasib sini. Selamat-selamatlah. Sini jalan ni tak berapa elok. Okey, kita pun dah sampai kereta. Malam nak tidur. Jamban. Nampak jamban dia. Jamban RTT. Orang tengah macam tu. Dia buka yang tu. Dari segi empat tu. Sejuknya. Dah dah. Saya 18. Tadi ganti tayar je lah. Ganti saya spare bawah. Ganti tayar spare. Bro, Kau. Kalau nak beli yang pump tu beli yang dua. dua lagi kuat. Powernya. Sekarang ni kita tengok ada tapak lain kat bawah tu. Tengah malam buta ni. Ada sejuknya. Tempat curah-curah kau apa? Tempat curah-curah bahan binaan.
Sudah. Tampak jalan. Ya Allah. Betul ke ni? Bunyi apa? Betul ke ni? Tolong. Mana? Tak. Lampu-lampu. Mana tu? Sini, sini. Oh, bawahnya ada macam tempat orang. Tempat orang, rumah orang. Oops. Oh, ada curam sini. Ada orang camping bawah ni. Ada orang camping bawah. Oh, batu dia mendatar bawah tu. Batu curam tu. Oh, berani je. Mana jalan dia? Turun sini. Oh, yo. Tu konkrit ke apa tu? Tanah lah, batu. Oh. Tu yang tempat Pangan tu. Pangan air, takungan air. Sana tu pun janda baik. Okay, tengok tapak kemah di bawah. Okay, nak naik pula. Ini tempat untuk lepak baru ke Genting Highland. Okay, tapak ni sebenarnya di bawah hotel yang dikatakan hotel yang terbesar di dunia. Okey. Tunggu. Ya Allah. Sejuknya. Tu pakai boat ni senang. Selamat sikit. Polis anjing. Polis lupa anjing yang jaga. Dah. Okey, nampak gayanya. Tak boleh lah nak meneroka kawasan ni. Nampak tu ada penunggu dah. Kaki 4. Tak boleh sebarangan masuk kawasan ni. Memang ramai penunggu kan. Kan seko tu. Banyak je kan. Patutlah tak berani nak masuk sini. Tengok tu. Masuk kejap kan. Dia pandang dia. Okey. Tak ada lampu. Okey, Assalamualaikum. Ni agak cerah sikit lah sekitar jalan ni. Ni kami nak jalan ke mana? Ke sederet kedai ataupun seksyen bas lama. Yang dikatakan telah tinggal berpuluh-puluh tahun dah. Depan Petron. Kali ni kami cuba jalan kaki. Exercise lah sikit. Okey, jalan sini taklah seram sangat. Bawah atas tu hotel. Bawah tu nampak bandar-bandar apa dah bawah. Terang benderang. Okey, sejuk ni. Jalan kaki sikit. Okey. Dah. Kenapa? Slow. Okey, nampak gayanya sini lah tempat paling misteri pun. Nampak gelap sikit. Selebihnya
terang menderang. Ini satu binaan yang lama, tapi ini adalah satu pintu gerbang ke Bentong Iyong Park katanya. Bawah ni jalan ni 24 jam orang tak lalu. Okey, nampaklah misteri sikit kot. Okey, kita nak balik ke tapak kemahan yang haram ni. Jom, siapa yang ramai? Siapa-siapa, ramai-ramai lepak di Genting Highland ni. Memang sejuk. Kita tak payah nak cari hotel yang beraircon. Lepak je kat luar ni sampai pagi. Sejuk amat sampai ke tulang. Tunggu. Tapi itulah kan, risau juga kalau anak saya lah. Tak nak bagi dia lepak-lepak tengah malam buta ni. Perempuan lagi lah. Minta jauh lah. Tolong, bunyi apa tu? Jogging. Malam-malam macam sejuk ni sesuai untuk jogging. Turun bukit tak letih sangat. Segar, udara yang segar. Sejuk. Perjalanan mungkin dalam masa 10 minit kot ke tapak kemah. Tapi kalau nak lama lagi, guling lah. Meniagap ke, merangkak ke. Nak laju naik kereta lah. Seminit je. Okey. Suasana malam hujung minggu.